Assalamualaikum. Dua berita panas petang ini. Yang pertama ialah berkaitan dengan Ismail Sabri Yaakob. Dan yang kedua berkaitan dengan Radio Era FM. SPRM menyita 13 akaun dengan jumlah RM9.33 juta terkait kes Ismail Sabri. Suandaya Penjara Malaysia bertindak menyita 13 akaun simpanan berjumlah 9.33 juta dalam sistem siasatan kes Praswah dan Pemahawa Haram bagian dikaitkan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Semua kesemua 13 akaun berkenaan disita selepas 4 individu yang dikaitkan dengan Perdana Menteri itu ditahan dan diambil keterangan kaitan pada 11 Februari lalu. Allah dipahamkan akaun disita itu adalah milik individu termasuk 4 individu yang ditahan. Ismail Sabri kini adalah suspek dan bukan lagi sebagai seorang saksi. Berita panas kedua petang ini. MCMC Compound Era FM 250,000. Lesen tak digantung. Suruhanjaya Kementerian Sidang Multimedia Malaysia mengenakan compound 250,000 pada maestra broadcastnya bahkan memuat naik kandungan celik melampau di TikTok Era FM. Compound itu dikenakan di bawah Seksyen 233 Akta Kementerian Sidang Multimedia 1998 yang dipindah pada 11 Februari 2025. Menurut berita, denda itu dikeluarkan dengan kerusakan Jabatan Peguam Negara Malaysia. Terima kasih. Nampaknya, walaupun pasti kecewa, membadankan usaha mereka nak main isu ini tidak berjaya. Sekian, terima kasih.